Pagi ni hari yang ceria sebenarnya, sebab aku dekat Kawasaki punya Technical Service Center yang baru untuk kita memeriahkan aktiviti hari ni, iaitu ride MotoGP Sepang 2025. Macam aku nak tunjukkan korang sekilas lalu motor yang ada. First sekali kita akan nampak motor bolan kat belakang ni, ZX25R. Dan kita jumpa terus Ninja H2R, guys. Cat carbon. Tengok, memang dapat ride ni terus go and ride ya. Ada self motor kat situ. So ada ZX lagi, ZX6R, Domina, ZX25R lagi, ZX25R, ZX4RR. Okey ZX4 ni, ZX4. Oh tu ZX4 Kau kena viral. Oi, lain macam. Aku dah beli windshield kan? Aku dah beli windshield. Okey. Lain macam. Tengok kat sini Oi, betul lah. Oi, yang cover set je lah ni. Oi, sia. One and only ingat tu. Lain macam. One and only. Tengok kat Malaysia. Tengok exhaust. Jangan kejar. Jangan kejar. Ni motor abang Ai. ZX4R. Ni ada ZX25R 500, Ninja 500, ZX25R. Banyak Ninja hari ni. Memang. Oh, nak makan? Kena turn belakang. Oi, dia payung juga dengan palam ni. Ya. Mantap weh. Yang goyang tak payah. Yang goyang tak payah. Dance. So guys, jom kita enjoy the ride MotoGP Sepang 2025. Macam biasa, kita tampal dulu kat sini.